Assalamualaikum guys, welcome no channel. Video kita kali ni kita nak pergi Hotel Imperial lagi. Kita parking di Libah. Selalu kita parking di Libah lah guys. Ini dia si botak. Hai. Hai, si botak. Saya botak. Hai si botak. Hai botak. Hotel. Okey lah, dia tak pandai kelaka. Okey guys, kita dah sampai. Bapak kita pakai topi lagi retro. Ini kita nak pergi Imperial Hotel Boulevard. Jom. Okey guys, sekarang ni kita dah tutup enjin. Kita nak keluar lah. Okey guys, ada si botak nak pegang ini. Si botak nak pegang ini guys. Ni botak. Si botak dekat. Jom kita jalan dulu. Yang mana ni guys? Tak ada pintu pun. Mana pintu dia guys? Itu. Ini dia. Dah tahu dah. Okey guys, ini dia tempat dia. Kita lama dah. Okey, ini sama juga macam hotel raya. Okey, ini kaunter. Sejuk sangat. Okey, ada si botak dekat dengan saya ni. Hai. Tu buka mulut tu. Atas. Tingkat 13. Kan 13 orang lah. Kan 13. Ramai orang tadi. Lebih setengah jam tunggu. Sekarang kita nak masuk bilik di tingkat 13. Imperial Hotel Boulevard, Kuching. Assalamualaikum. Ini king size punya bed. Ada almari. Ada 2 botol air mineral, cerik, ada 2 cawan dengan kopi dan teh lah. TV, Android TV Oh, ada TV. Ada laci. Ni ada apa ni? Ni laci yang besar. Ni freezer. Meja, kerusi, cermin dan ada satu sofa dekat sini. Ini bilik Superior King. Superior King macam ni keadaan biliknya. Dekat sana ada swimming pool. Sini tak nampak apa, sini atap sahaja dan kipas-kipas kat bawah ni. Ini dia menghadap satu lagi apartment lah dekat sebelah sini. View okey lah. View okey lah, tapi ada view yang lebih cantik daripada ni. Ni tandas ni tak ada bidet tau. Tengok. Tak ada bidet. Tandas ni dia jenis yang pancut terus di dalam. Tak reti nak pakai jenis yang itu. Sini shower, tempat shower, mandi, 2 toilet paper, telefon dalam tandas. Ini dia punya tower, toiletries, comb. Dia ada sikat, banyak sikat lah dalam ni. Ada bus gigi, shower cap, cotton bud, sanitary bag, sabun. Ada 2 gelas untuk gosok gigi. Cermin besar. Ni pun ada cermin lagi. Okey guys, jadi itu saja untuk video tour bilik Superior King Imperial Hotel Kuching. Seorang main telefon, seorang main game. Apa nak jadi ni? 1 hour later. Kita on the way nak pergi bawah sekejap. Kita nak jalan-jalan dekat mall Boulevard Shopping Mall Kuching. Kita memang dalam mall ni sebenarnya. Jadi senanglah kalau kita nak pergi beli makanan ke, nak shopping baju ke, boleh turun bawah saja, tak payah pergi tempat lain. Ada si botak lagi. Lorong berapa? Lorong berapa? Dah tu pergi lorong. Dekat. Kita pergi Spring Car Park, lobby, Boulevard Shopping Mall, level 2. Level 2? Di shopping mall. Dah sampai food court. Dah masuk ke dalam guys.
bintang. Nyaman lah. Sedap lah. Dek, kan Farid? Kan burger. Jadi kita order nasi ayam mata, ada ABC, ada burger, ada kambing. Okay guys, kita makan dulu. Selamat makan. Bismillah. 10 seconds later. Hanyut. Okay, udah. Aktiviti malam no. Itu Deko donat. okey, dah siap. Kita untuk satu kita ambil 2. Namun apa bintang? Day 2. Hello guys, selamat pagi. Hari ni kita nak pergi breakfast. Ni breakfast voucher, ada 2 breakfast voucher. Okay, jom. Apa lagi satu? Sorry guys ni kita tengah makan sekejap. Tak boleh bersinar. Ada donut. Ni, apa dah? Asar. Selamat makan. Dek. Hai. Dek makan. Makan. Demi sup. Adik macam biasa, cereal. Hai. Cantik makan. Oh, dia penuh. Penuh. Ini swimming pool guys. Suasana pagi. Oi, penuh Disebabkan ramai orang dekat swimming pool, kita naik atas balik. Gymnasium ada, swimming pool, steam, sauna. Okay guys, kita dah kemas-kemas. Kita nak check out. Jam dah pukul 11.48. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.